Okey, dah dekat. Tu, ukuran dia 42 cm. Nyala. Lama tak datang kedai bos ni. Nanti saya bawa jalan-jalan. Banyak ikan-ikan baru. Tak ni ikan baru dia. Ni bang. Menarik Negara. Ni tak sebelah ni tak sebelah ni. Merah juga. Dah sini ada ikan baru ni. Ekor cukup besar ni. Nempel. Ekor besar pas. Cantik lah, cantik. Ni ikan yang pernah kita hantar itu. Ni ikan sudah sul, masih kosong. Ni pun sepaut juga ni. Dayung minta ampun ni. Sepaut juga. Ni pun sepaut juga. Banyak sepaut kat sini. Sepaut. Patai pun ada patai. Murah-murah aje. Berapa entah bos ni jual, mungkin 1,000 boleh dapat dah kot. Saiz-saiz tu. Lepas tu ni kita tunggu dia bangun. Kalau ingat kan, dulu kita pernah cabut sisik dia. Ni yang 70 sisik apa 30 sisik banyak kan sisik kita cabut. Yang dah naik tu dah bulat, cuma tak nampak nanti lah. Kena datang petang baru nampak. Dekat situ nanti semua nak jadi showroom lah. Dia nak set up baru. Besar lah showroom bos ni nanti akan datang. Ni ada bahan elok. Dayung panjang, ekor belanja. Okey. Itu saja setakat ni kita update stok-stok baru. Ini paling menarik lah. Jadi ni lah dia sebelum operation. Mata kanan dia okey-okey. Mata kiri dia ni yang dah separuh juga lah masuk ke dalam. Color dah cantik kan. Jadi kita bos dia minta operation supaya cantik macam ni balik. Dan mungkin dia akan disambut teknik.